Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sihat. Saya Dr. Aiman. Kita bertemu lagi dalam rancangan Anda Tanya, Doktor Jawab. Ada orang tanya saya, okey, doktor, kalau sakit leher tu sakit saraf ke? Soalan ni kerap orang tanya. So, bila kita pergi kepada masalah sakit leher, ada beberapa sistem yang mungkin kita kena tahulah. Ada sistem otot, sistem saraf ataupun sistem kardiovaskular. Benda tu semua boleh menyebabkan sakit leher. Pertama sekali, untuk sakit bahagian leher yang disebabkan oleh otot, benda tu adalah satu benda yang biasa. Kadang-kadang kita salah bangun tidur ataupun salah bergerak, kita boleh jadi sakit leher. Dan bila kita nak teling, dah tersekat dah, kan? Kemudian ada juga sakit leher yang disebabkan oleh masalah saraf. Macam mana? Selalunya sakit leher tu dia sakit disebabkan pergerakan ataupun pekerjaan yang lama buat duduk ataupun melihat kepada skrin lama sangat. Di sakit leher tu boleh menghimpit saraf di kawasan leher. Ya? So, bila ada masalah saraf di situ, selalunya dia akan ada simptom lain lagi, iaitu kebas tangan. Itu yang biasa dengan saraf. Kemudian ada juga lagi satu masalahnya, kalau dia melibatkan dengan tekanan darah. Ada orang sakit leher, dia urut-urut, sapu ubat, makan ubat tak hilang-hilang. Bila cek tekanan darah, rupanya 200 atas dia. Jadi sebenarnya kadang-kadang sakit leher itu boleh disebabkan oleh darah tinggi yang tak terkawal. Jadi nak tahu mana beza semua benda tu, datang jumpa doktor untuk pengesahan masalah dia tu pada sistem yang mana. Okey?